Akak kitchen tak mampu nak bawa superbike? Tinggi sangat? Kesiannya. Kita ada dekat sini superbike kecil sikit. Ini dia Papio X01. Kenapa saya suggestkan motor ni? Korang tengoklah ketinggian dia. Kalau korang perasan dekat dalam lampu dia ni ada XO tau. Wow, kreatif sangat. Kalau korang tengok stiker dekat tepi ni, ala-ala MotoGP tau. Tapi yang ni kecil sikit. Walaupun motor ni nampak macam motor mainan, tapi dia bagi yang TCS, ABS depan dan belakang. Tangki minyak 7 liter guys. Lagi besar dari motor SC korang. Position riding dia tak nampak agresif. So, dia nampak latar je. Sesuai lah untuk akak-akak kat luar sana. Design dia, kalau korang perasan, nampak macam ala-ala Lego. Cute sangat. Lampu belakang macam Kamen Rider. Dia attach dengan exhaust dekat belakang bawah ni. Masih menggunakan meter analog dan kunci. Top speed dia boleh pergi sampai 110. Tapi, kena tengok pada berat korang tau. Kalau korang berminat dengan motor ni, kita ada ready stock warna biru dan juga warna oren. Kalau korang berminat, boleh isi form dekat bawah sini ataupun join live saya.